Ikan zebra Daniarerio adalah model haiwan yang sangat berharga dalam penyelidikan biologi dan bioperubatan. Ikan zebra berkongsi kira-kira 70 hingga 80 urutan gen yang serupa dengan manusia, menjadikannya model yang relevan untuk mengkaji penyakit manusia. Ikan zebra digunakan untuk mengkaji pelbagai penyakit seperti kanser, penyakit kronik artritis, diabetes dan penyakit jantung. Embrio ikan zebra berkembang di luar induknya dan adalah telus transparan, membolehkan para saintis memerhati perkembangan organ dan tisu secara langsung. Dr. Syahida menggunakan ikan zebra untuk menyaring kesan toksisiti keracunan bahan aktif berpotensi sebagai ubat-ubatan daripada lumut halus Antartika. Secara keseluruhannya, ikan zebra adalah model haiwan alternatif yang cekap dan menjimatkan masa berbanding haiwan mahmal lain seperti tikus.